Ada satu hadis ni selalu kita dengar daripada guru kami Al-Habib Umar, tentang seorang lelaki ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat dengan dia membawa segunung dosa yang sangat banyak, dan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dia untuk didekatkan kepada Allah, dan ada tirai antara dia dengan Allah, bukan di hadapan manusia. Tidak ada manusia melihat. Dia tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah bentangkan satu persatu dosa yang dia buat dahulu di dunia. Fa'alta kadza, awak telah buat ini, di tempat sekian, pada waktu sekian, dengan orang sekian. Detail dosa dia tu tercatat dalam senarai apa yang telah dilakukan di dunia. Dalam keadaan dia dah surrender dah. Dia rasa aku tak boleh survive ni, memang confirm neraka dah. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Telah pun aku menutup dosa-dosa untukmu dahulu di dunia, dan ketika hari ini aku akan mengampunkan semua dosa itu. Kita tak boleh expect macam mana Allah perlakukan kepada kita sesuatu pun. Dan kita dah banyak kali dengar hadis ni, dan bila setiap kali kita dengar, ada sesuatu dalam jiwa kita yang sangat berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita antara orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya telah susun satu modul, kita kumpulkan 40 hadis tentang cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia, yang insya-Allah kita akan belajar dan kita akan kenang satu-satu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak belajar, jemput tekan link di bio.